Terus hukum. Jangan siasat lagi. Kerana kesalahan ini cukup jelas. Bahkan ini bukan kesalahan biasa. Ini kesalahan yang membabitkan identiti dan maruah negara. Wei, Bulan Sabit mana? Siapa yang lukis sini bendera? Walau taklah weh, apa benda ni? Bendera Malaysia boleh salah. Ya, ini disengajakan. Kasus yang menghebohkan Malaysia baru-baru ini kembali membuka perdebatan panjang mengenai nasionalisme, identitas, dan sensitivitas terhadap simbol negara. Sebuah surat kabar berbahasa Mandarin di Malaysia menjadi sorotan setelah menerbitkan ilustrasi jalur gemilang yang tidak lengkap. Hari ini saya melihat beberapa keratan akhbar yang sangat menyinggung lah. Tuan-tuan boleh tengok sini, kita punya bendera negara Malaysia kita ni, mana bulan sabit kita ni? Sampai duduk dalam negara ni dah puluh tahun pun, merdeka pun, takkan tak tahu kan? Memang sangat kecewa lah. Sebab apa tau? Kita tahu satu hubungan yang sedang berlaku antara negara China dan negara Malaysia untuk ke arah kebaikan. Sudah pastilah negara kita ini menyambut yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia kita, Tuanku Yang di-Pertuan Agong kita menyambut dengan baik sekali Presiden dari China. Tapi apa yang malangnya hari ini ada satu mangkuk ayun ni, satu keratan akhbar ni, saya pun tak tahu. Setahu saya lah, sebab dahulu 12-13 tahun yang lepas saya kerap berada di front page di mana-mana ni akhbar. Contohnya macam Metro, kerap saya berada di front page. Saya berada selalu di dalam Sinar, saya berada di dalam Berita Harian, Utusan. Banyaklah, setahu saya lah, untuk orang yang membuat penilaian untuk meletakkan satu-satu berita di muka hadapan ni, dia panggil front page tau. Bukanlah boleh dibayar dan boleh dibeli. Tak boleh. Dibayar pun tak boleh, dibeli pun tak boleh. Kau ada duit 10 juta, kau nak bagi 10 juta untuk duduk kat front page pun, oh sorry. Mestilah isu itu, berita itu kena dengan keadaan. Maksudnya, memang ini wajar untuk jadikan front page. Dan siapa yang buat penilaian ni? Ini semua adalah golongan yang betul-betul pakar, profesional yang membuat penilaian untuk diletakkan sebagai front page. Maksudnya muka hadapan. Bukanlah bingai sangat korang ni, bangangnya kau sampai kau tak tahu yang bendera Malaysia ni ada anak bulan. Apa maksud bendera Malaysia? Kita semua faham. Kalau tak ada bulan sabit ni, dia maksud apa? Anak bulan. Membawa maksud Islam sebagai agama rasmi negara. Maksudnya dalam kurungan 3, agama rasmi Tuhan adalah agama Islam. Tetapi agama-agama lain dan wajib dihormati. Kita tahu semua. Takkanlah kau boleh lupa nak letak bulan sabit. Sebenarnya bukan lupa lah saya cakap. Ini sebenarnya naratif membawa kepada kehancuran dalam perpaduan. Sebelum ini timbul orang kata apa, bendera Malaysia dihilangkan bulan sabit, tinggal bintang sahaja. And of course lah ada kata tidak sengaja dan sebagainya. Apa rasa Tun bila Tun lihat ni Tun? Ya, ini disengajakan. Ini bukan kesilapan, bukan mistake. Ini sengaja dibuat nak tunjuk bahawa tidak ada simbol Islam dalam bendera kita. Jadi dikeluarkan bulan sabit, dikekalkan bintang. Dan bintang ini kita lihat ada negara-negara yang menggunakan bintang saja. Termasuk negara komunis, dia cuma buat bintang. 1 bintang besar, 4 bintang kecil. Yang itu negara komunis. Negara komunis semua menggunakan bintang. Jadi mungkin ada juga keinginan nak samakan Malaysia ni dengan negara komunis. Bukan tak tahu. Saya tak boleh terima bahawa mereka tersilap. Tak ada, no mistake there. It is deliberate. Nak keluarkan bulan daripada bendera bukan satu perkara yang berlaku tanpa disedari. Dia dengan sedar. Walau taklah weh, apa benda ni? Bendera Malaysia boleh salah. Sencu, kau tu surat khabar. Kau jangan buat malu negara lah weh. Tak. Sekarang ni budak grafik design akan tahu apa benda yang aku tengah cakap. Kalau kau nak petik bendera Malaysia berlambat-lambat dekat internet, kau ambil je design apa-apa, semua takkan salah. Kecuali kau nak design benda tu daripada kosong. So pada aku benda ni antara dua je. Satu, kau ambil design yang dah sedia ada, lepas tu kau cabut si bulan tu. Ataupun kau design bendera tu daripada kosong, lepas tu kau lupa yang bendera kita ni ada bulan. Pada aku dua-dua alasan ni langsung tak boleh diterima. Terus hukum. Jangan siasat lagi.
Kerana kesalahan ini cukup jelas. Bahkan ini bukan kesalahan biasa. Ini kesalahan yang membabitkan identiti dan maruah negara. Macam biasalah, takkanlah pengurusan akhbar langsung tak perasan waktu designer tu siapkan ilustrasi bendera Malaysia ni. Muka depan pula tu, muka yang paling utama. Mustahil mereka tak perasan. Dan juga akhbar ni dicetak begitu banyak sekali. Takkan tu pun tak perasan lagi. Atau mereka ni sebenarnya perasan, tapi disebabkan dah cetak banyak, maka mereka tak nak rugi, jadi mereka biarkan saja. Adakah editor dan pasukan akhbar mereka ni tak buat pemantauan? Kalau tak buat pemantauan atau terlepas pandang, boleh jadi banyak juga laporan akhbar mereka yang tak betul kan? Atau adakah mereka sengaja buat provokasi ke atas negara mereka sendiri? Banyak persoalan yang saya lontarkan sebab kesalahan seperti ini tak sepatutnya berlaku pada akhbar terkenal berbahasa Cina ini. Sangat mengecewakan. Mana-mana pihak yang cuba pertahankan kesalahan akhbar ini jelas tidak mempunyai jiwa Malaysia. Betul tak? Kaum Melayu dan kaum Cina ni jelas ada masalah identiti yang sangat teruk. Yang satunya suka kibar bendera Malaysia sampai cecah 100 tahun, sampai bendera tu berkulat. Dah tinggal separuh pun dia biarkan. Yang satu kaum lagi asal kibar bendera Malaysia mesti terbalik. Kalau lukis pula mesti ada bahagian yang hilang. Yang satunya sibuk nak kibar bendera Arab. Yang satunya tak habis-habis dengan negara Cina. Lepas tu ada hati nak serang menyerang antara satu sama lain, nak buktikan kaum mana yang lebih patriotik. Wih, kerajaan kena buat kursus khas tentang bendera Malaysia ni di sekolah kebangsaan, agama, sekolah tahfiz dan sekolah Cina, supaya mereka dapat kefahaman yang betul, hormat bendera dan tak ikut contoh teladan tok nenek kaum mereka yang haprak ni semua. Setuju tak? Wei, Bulan Sabit mana? Siapa yang lukis ini bendera? Siapa yang cetak ini bendera? Terang-terang nampak sangat itu bendera Bulan Sabit tak ada. Berapa orang tahu apa maksud Bulan Sabit? Bulan Sabit ni sebenarnya agama Islam sebagai agama negara kat Malaysia. Nampak sangat Bulan Sabit ni dah hilang. Tak tahu hilang pergi mana, pergi atas langit ke, pergi awan ke, kita tak tahu lah. Lepas ni adalah statement daripada kita punya ketua-ketua daripada PDRM akan cakap kita akan menjalankan siasatan. Pihak yang terlibat akan dipanggil, akan dijemput, bukan diberkas, bukan ditahan, akan dipanggil, akan dijemput ke balai. Selepas minum teh, kita akan ambil kenyataan mereka. Inilah orang cakap double standard. Nampak sangat ini satu pengkhianatan yang cukup memalukan negara. Apa saya tahulah, segelintir orang ni memang tak suka ke agama ni. Kalau you betul-betul tak suka agama ni, kau keluar daripada Malaysia lah. Sincu Delhi, ni kita nak abang Hana minta maaf. Itu hak hang, terpulang dekat hang kan. Tapi bagi kami kan, tiada maaf bagimu. Saya mohon sekali lagi supaya pihak berkuasa, pihak berkaitan ambil tindakan yang tegas terhadap mereka ni tuan-tuan. Ni Bulan Sabit hilang terus. Nampak gayanya tak salah bila KPM kata kita kena buat inisiatif murid pin jalur gemilang pada uniform. Sebab masih ada isu kesalahan jalur gemilang. Lebih 60 tahun dah merdeka, takkan tak tahu lagi jalur gemilang tu. Murid sekolah di Malaysia yang bersekolah sepanjang 10 tahun, 12 tahun, berapa ratus ribu kali dia melukis jalur gemilang. Kan kalau kita tanya budak 5-6 tahun pun dia tahu ada Bulan Sabit, ada bintang, warna apa dan sebagainya. Tak mungkin akhbar percetakan yang berpengalaman luas, yang sudah berpuluh-puluh tahun dalam bidang percetakan ni, dia boleh buat kesilapan begitu. Kalau ia pun berlaku kesilapan, masa mencetak tu dia keluar, dia sudah sedar ada kesilapan, dia buang semua yang dia cetak, dia boleh buat yang baru. Mengapa harus tunggu sehingga surat khabar itu diedarkan, dijual kepada orang ramai? Bila orang ramai sedar, baru nak meminta maaf. Tak mungkin ini kesilapan. Ini tak nampak seperti kesilapan yang jujur ataupun honest mistake. Organisasi percetakan surat khabar ni, terdapat beberapa peringkat yang menyemak surat khabar itu. Tak mungkin, takkanlah daripada atas sampai bawah tak ada seorang pun yang sedar. Takkanlah daripada atas sampai bawah semua pekerja dia adalah orang bukan Malaysia. Sebab ini surat khabar Malaysia. Ini bukan kesalahan yang kecil. Perkara ni perlu dilihat dengan lebih serius. Sebab kita kena tengok balik macam mana boleh terjadi benda ni. Maknanya kita perlu tekankan lagi jalur gemilang tu. Kibarkan lagi jalur gemilang di semua tempat. Pastikan memang setiap rakyat Malaysia dah hafal dalam kepala image jalur gemilang bendera Malaysia tu macam mana. Baru kita nak kibarkan bendera-bendera lain. Bendera Malaysia tu priority. Bendera terbalik. Guys, bendera tu balik lagi. Kenapa boleh pasang macam ni?
Kenapalah ada lagi rakyat Malaysia pasang bendera terbalik macam ni? Bukan satu tapi banyak. Lepas tu bila dah kantoi, yang confirm backup mesti DAP. Korang perasan tak? Mesti DAP punya. Geng-geng diorang ke yang terbalikkan bendera ni? Diorang tak tahu ke bendera Malaysia ni adalah simbol kedaulatan negara lah. Kalau bendera pun tak reti nak hormat, memang tak layak lah nak duduk Malaysia. Buang je kerakyatan mereka tu. Korang dah tengok belum kes bendera yang terbalik ni? Okey, Cino ni dia memang bersalah sebab kau niaga tiap-tiap hari, takkan kau tak perasan bendera tu dah terbalik. Tapi saya pelik tau, kau sebagai satu ahli politik, kau boleh je bagi statement, bagi tegur, bagi denda, asal kau nak dibesarkan kes macam ni. Yang saya pelik ni, kau sebagai satu ahli politik bukan kena menjaga rakyat dan fokus menaikkan ekonomi negara ke? Saya maka sebagai satu rakyat Cina Malaysia, saya tak ada kata siapa salah, siapa betul. Cuma kita harap Malaysia kita ni, negara kita ni boleh satukan, boleh damaikan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Aku ingat dah habis dah. Ada lagi kes-kes bendera lagi. Sebelum ni surat khabar lah apa ni datang lagi. Ini satu apa nak cakap dengan kau Kalau kau betul rakyat Malaysia, kau dah lupa aku ingatkan kau. Ingat yang kita ikrar janji kita, rukun negara kita adalah kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada raja dan negara. Kalau kita dah tak boleh setia kepada raja dan negara kita, kau ambil IC kau tu, kau tukar pakai kat pelarian UNCHR. Senang kan kat Malaysia ni macam-macam bangsa dan agama ada. Jadi selagi kita ni sebagai rakyat Malaysia, kita kena hormati lah. Dan bendera Malaysia tu adalah lambang kita sebagai rakyat Malaysia. Bukan benda yang main-main. Jadi gerak lu. Apa? Hola-hola. Peace, one love. Assalamualaikum. Aku rasa ini patut ambil tindakan. Sebab apa? Bukan sekali. Terbalik ni terjadi dah banyak kali lah. Jadi gerak lu. Assalamualaikum. Peace out. Setiap kali tiba musim kemerdekaan, mesti ada saja isu yang timbul mengenai bendera. Ada yang pasang terbalik, ada yang salah arah, ada yang sekadar buat lepas tangan. Dan terbaru, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina di Port Dickson dilaporkan mohon maaf selepas jalur gemilang dipasang terbalik di papan tanda sekolah mereka. Ini berlaku 1 Ogos lepas dan menurut kenyataan rasmi, pemasangan bendera tu dibuat sempena Bulan Kebangsaan. Tapi disebabkan kecuaian seorang pekerja, satu bendera tergantung terbalik tanpa disedari. Orang awam yang lalu ternampak ambil gambar dan muat naik kat media sosial. Pihak sekolah segera betulkan dan minta maaf secara terbuka. Apa pun kita kena ingat, jalur gemilang bukan sekadar kain berwarna. Dia lambang kedaulatan, maruah dan sejarah bangsa. Silap macam ni mungkin kita nampak kecil, tapi kesannya boleh lukakan rasa hormat satu negara. Hari ni aku nak ajar macam mana cara-cara nak pasang bendera dengan betul. Terlalu banyak kontroversi dekat luar sana, viral. Orang tak reti letak bendera dengan betul. So, I fikir dalam otak I, macam mana boleh terbalik bendera? Langkah pertama, beli bendera. Kau beli je, ada kat DIY, dekat tempat alat-alat buku, ada jual bendera ni. Besar jugalah. Langkah kedua, buka dan keluarkan. Langkah seterusnya, buka dan tengok belah mana lubang dia ada. Belah atas tak ada lubang, belah bawah ada lubang. So, macam mana korang boleh terbalik? Lubang tak ada pun. Kat bawah, lubang ada. Lepas tu, kita ambil lah batang kayu ataupun batang apa yang korang ada. Aku ada batang ni je. Lagi sekali, belah atas tak ada lubang, belah bawah ada lubang. Masukkan dekat belah bawah. Apa susahnya? Terbalik ke? Tak terbalik kan? Atas tak ada lubang, bawah ada lubang. Lepas tu, bila bendera kau dah pasang betul-betul, tak terbalik, kau kibarlah kan dia. Wow.